Kan tuan-tuan pernah dengar orang kata sembahyang sunat awabin? Sembahyang sunat awabin ni apa dia? Betul-betul. Satu nak kata, ada ke sembahyang sunat awabin ni? Ada ke? Satu. Kalau ada, bila masa nak buat sembahyang tu? Benda ni perbincangan ulama panjang. Majoriti ulama kata apa? Sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Majoriti ulama. Yang kata sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang sunat duha. Berdasarkan beberapa hadis yang ada. Ada. Di antaranya hadis riwayat daripada Al-Qasim Asy-Syaibani. Dia kata anna Zaid bin Al-Arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha. Zaid bin Arqam tengok ada satu orang, satu kumpulan orang duk sembahyang pada waktu duha, dia kata. Faqala amma laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal. Kata Zaid bin Arqam kepada geng yang sembahyang ni, bila dia suruh sembahyang, dia kata ni, hampa sembahyang ni bukan pada waktu afdal. Hampa sembahyang duha ni bukan pada waktu afdal, dia kata. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Hadis itu hadis sahih riwayat Muslim. Sebab dia kata Nabi kata sembahyang al-awabin, dia sebut. Awabin tu merujuk kepada hak tadi ni, yusalluna minad duha. Maksudnya sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Okey? Dan dia kata Nabi kata sembahyang duha waktu afdal dia ialah ketika anak-anak unta berubah tempat kerana panas pasir yang ada di bawah. Baik. Ulama hadis bincang ni, yang kata sembahyang duha adalah pada waktu anak-anak unta mula berkisar tempat duduk kerana panasnya pasir tu. Bila ni time ni? Dia nak kena cari tu time tu. So kesimpulan yang dicapai oleh ulama hadis, dia kata apa? Sembahyang duha itu dikerjakan tengah-tengah di antara waktu syuruk dengan waktu zuhur nak masuk, zawal, waktu gelincir matahari, tengah-tengah. Waktu syuruk pukul apa tuan-tuan? Kalau lah ni syuruk pukul apa? 7:30 lebih kurang lah kita kata. 7:30 syuruk. Habislah waktu subuh habis. 7 subuh lambat lah ni. 7:30 syuruk. Zuhur masuk pukul apa? 1:30. Antara 7:30 1:30 dah berapa jam? 6 jam. Kalau potong ambil 3 jadi pukul apa? 8:30, 9:30, 10:30. Tu dia nak dapat yang kata Nabi kata tu. Waktu afdal sembahyang duha adalah ketika anak unta dia berkisar tempat duduk dia kerana panasnya tanah pasir tempat dia duduk. Dan bila tu yang kata panas tu, dia kata dia di antara waktu syuruk dengan waktu masuk waktu zuhur, dia tengah-tengah. Kira macam tadi, dia dapat 10:30. Maknanya waktu afdal untuk sembahyang duha ialah pukul 10:30 pagi. Tu hadis main macam tu. Jadi ulama yang pegang pada hadis ni, dia kata sembahyang awabin. Awabin ni maksudnya orang-orang yang bertaubat. Sembahyang sunat awabin itu adalah sembahyang duha. Itu satu pendapat. Ada satu pendapat lagi pula, dia berpegang kepada satu hadis. Ada beberapa hadis dah. Di antaranya hadis Abu Hurairah. Dia kata Nabi SAW bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu' udilna lahu bi'ibadati 12 sanah." Itu satu hadis. Hadis itu riwayat At-Tirmizi, tetapi ulama hadis kata dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Apa maksud hadis tu? Nabi SAW bersabda, barang siapa sembahyang lepas maghrib sementara nak masuk Isya, dia sembahyang berapa rakaat? 6 rakaat, 6 rakaat. Buat 2 rakaat lepas sembahyang maghrib, nak tunggu Isya ni, kuliah tak ada, apa tak ada, dia sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. So total dia jadi 6 rakaat. Lam yatakallam fima bainahunna bisu', dan dia tak cakap benda huduh, benda tak elok. Okey? Udilna lahu bi'ibadati 12 sanah. Nabi kata apa? Pahala orang yang buat semayang lepas maghrib nak pergi Isya ni 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu, pahala dia sama macam dia buat ibadat 12 tahun. Jadi sebahagian orang dia pegang hadis ni, dia kata itulah sembahyang sunat awabin antara maghrib dengan Isya, 6 rakaat. Pahala dia macam buat ibadat 12 tahun.
Dia kata. Baik. Cuma masalah dia apa? Hadis itu diklasifikasikan oleh ulama hadis sebagai dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Dah tu Ustaz, boleh tak boleh kita nak buat? Dia masih hadis, tetapi dia dhaif jiddan. Nak buat. Bila baca-baca balik, sebahagian daripada para sahabat Nabi buat. Antara maghrib dengan isya, mereka buat 6 rakaat ni. Mereka buat. So, ulama ambil satu pendirian apa? Siapa nak buat-buat? Pasal apa? Satu adalah hadis, cuma hadis tu lemah. Satu, lemah sangat. Yang kedua, ada sabit daripada sahabat-sahabat melakukannya. Dan yang melakukan sahabat-sahabat yang besar juga. Okey. Tapi yang masyhurnya apa dia? Sunat awabin itu adalah sembahyang sunat duha.